So kita egong. Orang nganu kata egong. Egong. Okay, good. Itu. Sampai sini pun ada join. Ada join. Tengok saya tak jumpa join kan, dia tak boleh kan? So kita kena cari sampai boleh. Tak jumpa. Itu. Ni underdone sikit ni. Tak masak gini. Sekarang berak makan ni. Okay, macam gini. On the joint. Mari kalau tak always be on the bone. On the bone. On the bone. Ini ada sini sikit gitu. Loosen it up. Okay, on the bone. 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 Jumpa joint kerak. Jumpa joint kerak. Tak masak ayamnya, woi. Ayam mentah. Okay, kalau beef, kita boleh, ni tengok sekeping. Oh, besar ni. Okay, ini kita tak serve. We have to cut this wing tip, dia panggil. Cut the wing tip of also on the joint. Ni tak masak, ni kena masak balik lah. Okay. Oh, very juicy. Tengok, ini kita boleh dah korek. Selah ni pula, nanti you buat sebelahnya. Selah ni pula, nampak ni, ini yang paling sedap. Ini dipanggil oyster meat of the chicken. Selah ni yang paling sedap ni. Dia ada tulang yang kita pakai jari. Korek gitu. Sedap. Saya korek sikit. Berak apa ni. Okay. You're very classical French ni. Lepas tu nak suruh saya makan yang mana ni? Boleh lah nak makan apa ni. Kata tengok makan ni lah. Tengok makan ni lah. Makan tak lagi berak. Tak ada makan ni. Nanti lagi masak. Ni masak. Masak. Dekat sikit ni. Zoom in, zoom in. Ni sos belum besar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Seasoning under season sikit. Tawar sikit. Apa teknik dan juga methods yang dia belajar? Cooking method dia apa? Roasting. Roasting falls under which category? Moist heat? Dry. Roasting, yes. Ada berapa, what kind of cooking methods ada? Dia under dry heat method. Apa benda ada? Baking, air frying, pan frying, shallow frying, deep frying, roasting, stir frying, yes. All under moist dry heat method. Under moist heat method pula apa? Boiling. Steaming. Braising. Munah? Sebab? Double boiling. Okay. Lagi? Simmering, correct. Simmering, poaching, yes. So you faham tak apalah? You faham, alhamdulillah. Right? Tapi yang kalau microwaving, macam mana? Microwaving ada? Ada tak? Dry heat method. So the teknik yang you belajar mula-mula ialah cleaning. You clean the chicken. Lepas tu season dulu ke trust dulu ke? Trust dulu ke season dulu? Kilo. Lepas tu you calculate. Calculate berapa lama you kena roast. Okay. Lepas tu temperature berapa? Buat 30 minit dulu. Why kita letak high temperature masa mula-mula masuk? Nak bagi? Tak mau gula garing, bukan. To seal the pores, to sear. Okay, bila kita sama macam dah buat stewing belum? Beef stew dah buat? Belum. Okay, belum. Okay, kita nak sear. Ada dua jenis, dua kaedah. Kita kan lepas kita season, kita weigh semua, kita boleh sear on the frying pan untuk seal the pores. What happens when you sear on a pan to seal the pores? Untuk seal supaya juice dia is kept inside. Supaya juice dia tak boleh keluar. Sama juga kaedah bila kita letak dalam high temperature. Mula-mula dalam 10-15 minutes pun dah cukup. Okay? Bila kita masuk temperature, sebab ini sejuk kan, masuk dalam high temperature kita terus gitu. Dia terus terkejut. So, pores ni tertutup. Terkejut. Macam kan kalau you terkena kuali panas, tiba-tiba dia seal. Kan? Dengan putih bukan jadinya. Okay? So, lepas tu dah seal the pores dah, barulah starts cooking. So, cooking in roasting from the inside outside or outside inside? Outside inside. Yes, outside inside. Kerana the heat comes from outside. Rich talents.